Firstly untuk kelab-kelab macam contoh Kedah, Perak, Perak. yang Melaka yang patutnya ada dalam liga tu dah tak ada lah. So dia punya vibe tu, kita nak tahu kenapa jadi macam tu. Sedih. Tak ada duit Adil. Tak ada jawapan lain lah. Tak ada duit. Sedih lah. Hantarlah apa yang lagi aku nak sangat Kai buat buku ni. Cerita pasal Faizal Halim. Apa kesudahan cerita dia? Hang tak nampak lah macam lepas kes Faizal Halim tu masuk kes 7 player ni, kes Faizal Halim langsung tak ada update. Sedih oh. Padahal baru ni dia viral video dia jadi backup untuk tim Selangor, jumpa fan one by one. Bukan one by one, one dengan 1000 lah atas Selangor tu kan. Lepas tu baru ni jadi hero untuk Malaysia lawan Nepal 1-0. Gol tunggal dia tu. Oh, dia comeback lepas pada kejadian titik terendah lah dalam kehidupan dia, kena sebuah exit. Hang tak rasa dia patut dihargai ya? Betul, jaga dia punya semangat dia bangun balik tu. Kalau hang perasan kan, hang tengok kemasukan 7 pemain tu kan, waktu kan dia kan tak lekat squad. Macam mana dia comeback balik nak bangun, nak selahkan balik dia tu, bersinarkan balik tu daripada Selangor balik tu, orang still bagi kepercayaan kat dia. Sedih lah. Tu lah.